Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syahira binti Saifuddin Sam, nombor matrik M242013813, dan saya merupakan seorang pelajar dari program kursus MFB 3023 Sistem Kewangan Islam. Pada baru-baru ini, kami telah menjalankan satu program iaitu Hari Literasi Kewangan Islam yang bertempat di Masjid Andalusia Laguna Merbuk dan bertarikh 16 Mei 2026. Saya memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha. Sepanjang program ini berlangsung, saya mendapat satu pengalaman yang sangat bermakna kerana program ini bukan sekadar program biasa, tetapi program yang memberi peluang kepada kami sebagai pelajar untuk turun berjumpa dengan masyarakat dan institusi kewangan. Antara pengalaman yang paling memberi kesan kepada saya ialah apabila saya sendiri pergi approach institusi yang membuka booth seperti Bank Islam, Bank Simpanan Nasional, Perkeso, Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk mengetahui produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Daripada situ, saya sedar bahawa banyak sebenarnya ilmu kewangan yang masyarakat masih kurang tahu, terutamanya berkaitan pengurusan kewangan Islam. Saya juga dapat melihat bagaimana institusi-institusi ini memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat dari segi simpanan, perlindungan kewangan dan perancangan masa depan. Selain itu, program ini juga mengajar saya tentang pentingnya komunikasi dan kerja berpasukan. Walaupun penat kerana program berlangsung dari pagi hingga petang dengan pelbagai aktiviti seperti pertandingan mewarna, pertandingan khot, pertandingan 7 ting, pertandingan sepak bola takraw dan pertandingan kerabu. Saya belajar bagaimana setiap ahli jawatan kuasa perlu saling membantu untuk memastikan program berjalan dengan baik. Secara peribadi, saya rasa program ini banyak meningkatkan keyakinan diri saya. Saya menjadi lebih berani untuk bercakap dengan orang luar, lebih bertanggungjawab dan lebih memahami bagaimana sesuatu program dijalankan. Apa yang saya paling hargai ialah peluang untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kursus Sistem Kewangan Islam ke dalam masyarakat secara langsung. Sebelum ini, saya hanya belajar teori di dalam kelas. Tetapi melalui program ini, saya dapat melihat sendiri bagaimana literasi kewangan Islam boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Secara keseluruhannya, program ini memberi banyak pengalaman, ilmu dan kenangan yang sangat bermakna kepada saya. Saya berharap lebih banyak program seperti ini dapat dijalankan pada masa akan datang supaya kesedaran tentang kepentingan literasi kewangan Islam dapat diperluaskan lagi kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.